Assalamualaikum, hai semua. Jom tengok SK buat murtabak inti kentang dan daging yang sedap dan menyelerakan. Dalam video kali ini, SK akan tunjukkan cara buat murtabak mini hanya menggunakan kulit bawang. Di mana kita tak payah nak uli tepung untuk buat kulit murtabak kan? Mudah kan? Selain itu, SK akan tunjukkan cara membuat jeruk bawang yang sedap dan cukup rasa. Kalau buat sendiri murtabak ni boleh letak inti yang banyak. Jadi puaslah nak makan. Apa tunggu lagi? Jom kita masuk dapur. Mula-mula SK nak buat inti murtabak dulu. Sebab kena ambil masa untuk sejukkan ia. Jadi kita tak payah tunggu lama lah ya. Kemudian kita akan potong nipis bawang putih. Lepas itu kita akan cincang halus. Kalau nak mudah boleh menggunakan chopper saja. Bawang putih ni SK guna sebanyak 5 ulas. Kemudian kita masukkan bawang ke dalam mangkuk yang kecil dan kita akan ketepikan dia. Manakala bawang Holland SK guna sebanyak 1 biji sebab dia besar sangat. Kalau guna saiz sederhana boleh guna 2 biji. Bawang ni SK akan potong dadu saja. Manakala kentang SK guna dalam 3 biji saiz sederhana. Kentang ni SK akan potong tebal, kemudian SK akan potong panjang dan potong dadu. Banyak. Kalau kata nak lebihkan kentang pun boleh, lagi sedap lah ya. Kentang ni kalau nak rebus dulu pun boleh, lagi cepat dan mudahlah dia nak empuk nanti. Manakala bawang besar merah ni SK potong nipis untuk kita buat jeruk nanti. SK guna sebiji saja. Kemudian kita akan ketepikan dia. Kemudian panaskan kuali dan masukkan sedikit minyak untuk menumis. Mula-mula SK akan tumis bawang putih untuk dapatkan bau yang wangi. Bila bawang putih ni dah sedikit perang, SK masukkan bawang Holland dan kita akan tumis sehingga ia lembut sedikit. Sekarang bolehlah kita masukkan daging cincang dan kacau. Masa ni kalau nak tambah lada hitam pun boleh. Daging ni kalau kata tak mau pakai daging boleh tukar kepada ayam ya. Kemudian SK masukkan 2 sudu besar rempah kari. Kita akan kacau semua ni sehingga sebati. Kemudian boleh masukkan ke semua kentang. Kacau sehingga sebati. Lepas itu SK akan masukkan 1,5 cawan air untuk bagi kentang ni lebih empuk. Kemudian SK masukkan setengah ketul cube pati ayam. Kalau nak gantikan cube pati daging pun boleh, kacau sekejap dan kita akan tutup kuali dengan tudung periuk supaya kentang ni lebih cepat empuk. Kemudian SK buka tudung periuk dan kita akan kacau sekejap. SK tengok kentang ni masih tak cukup empuk, jadi SK tambahkan dengan setengah cawan air lagi. Jadi total air yang SK guna adalah sebanyak 2 cawan. Kita akan kacau lagi. Kemudian SK masukkan sedikit secukup rasa. Kalau nak gantikan dengan garam pun boleh. Kacau sekejap.
Kemudian kita akan tutup tudung periuk dan masak sehingga kentang ni empuk dan air menjadi kering. Bila inti dah kering dan empuk, bolehlah diangkat dan disejukkan. Sementara kita nak tunggu inti ni sejuk, bolehlah kita akan buat jeruk bawang. SK masukkan 1 biji bawang besar yang dipotong nipis. Kemudian masukkan 3 sudu kecil gula. Masukkan sedikit garam. Masukkan 3 sudu kecil cuka makan. Kemudian kita akan masukkan sedikit pewarna sirap ros. Lepas tu kita akan masukkan 1/4 cawan air suam. Kita akan kacau sebati dan ketepikan ia. Dalam bekas lain, SK pecahkan 3 biji telur. Telur ni nanti kita akan gaul dengan inti yang kita masak tadi ya. Kemudian masukkan inti daging ke dalam mangkuk yang berisi telur dan gaul sebati. Kemudian masukkan bawang besar yang dihiris nipis. Banyak mana nak guna bawang besar ni, terpulanglah ya. Kemudian kita akan kacau sebati. Dalam bekas lain, SK letakkan kulit popiah. SK guna kulit popiah ni saiz 7.5 darab 7.5 inci. Kemudian kita akan letakkan sedikit inti di tengah kulit popiah. SK letak dalam 2 sudu macam tu. Kemudian kita akan lipat kulit popiah ni dengan kemas. Untuk lekatkan hujung kulit popiah ni, SK sapukan sedikit minyak atau nak guna air pun boleh. Atau nak gunakan tepung yang dicampur sedikit air pun boleh. Terulanglah ya. Kita akan ulang langkah ini sehingga habis. Untuk pastikan kita punya kelembapan kulit popiah tu, kita perlu cover dia dengan tuala atau kain yang bersih lah ya. Untuk elakkan kulit popiah kita ni menjadi kering. Kemudian kita akan letakkan sedikit minyak ke dalam grill pan ataupun kuali non-stick. Kemudian bila kuali dah panas, kita bolehlah menggoreng murtabak ini menggunakan api yang sederhana. Kita akan masak sehingga ia perang pada kedua-dua bahagian. Balikkan murtabak ni dengan berhati-hati ya.
Bila murtabak mini ni dah perang keemasan, bolehlah diangkat dan dihidangkan. Alhamdulillah, siap sudah murtabak mini berisi daging dan kentang. Sekali makan, mesti nak makan lagi. Makan bersama dengan jeruk bawang mesti sedap. Kalau anda tak suka makan jeruk bawang, boleh makan bersama dengan sos cili ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk cuba resipi ini di rumah dan kongsikan bersama keluarga. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video dan resipi menarik. Selamat berpuasa dan berbuka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.